Tuan what the bet. Servis apa? Servis set harga sebiji rumah. Rumah murah lah. This is Gudang Bojan geng. Ni production baru ni pun 17,000 kalau total. Okay, 16 lebih lah. Sold juga. Pelik tak? Aladdin. Tak pelik lah. Ini Aladdin baru 16,000 sold geng. Aladdin paling tinggi atas request customer custom dekat 40,000 Aladdin. Tu one of one. Buat satu saja memang khas untuk customer. So kalau yang ini setakat ni dia ada stage lagi tinggi dari yang ini, iaitu 54,000 dan bakal dijangka 2026 terciptanya pada bulan 6. Set yang dekat 70,000 untuk Royal ni. Dia cuma ada satu je. Tu yang susahnya bab custom, handmade. Dia bukan sekadar design ataupun span je. Banyak perkara lah. Majority tahulah kalau bab handmade tu. Nampak tu kayu-kayu yang boleh digunakan. Alamak, terpaling review boy je ni. Ni new collection geng. So satu design, kalau korang tengok dekat list Bozijan, macam ni paling rendah ada 5,000 lebih. Bentuk seakan tau. Kualiti dengan saiz semua tak sama lah. Ada ikut harga juga. Ikut korang lah korang nak macam mana. So ini adalah Gudang Bozijan. Tengah setting untuk delivery bulan 11 penuh rezeki Tuhan. Oh ya, itu production baru yang boleh lompat juga geng. Itu pun sold juga. Itu production baru yang boleh lompat. Ini pun production baru yang boleh lompat. Satu design dia ada macam-macam harga sebenarnya. Dia ada macam-macam harga. Ni nak packing, nak delivery lah. Dan selamat delivery. So ni tahniah kakak JB. So malam tadi pun abang brother dari JB ambil meja makan dalam geng dekat 40,000. Meja makan 10 kursi lah tu. Masih dalam kotak lagi. Nampak? Nampak sikit kerusinya tu. Yang itu dekat 40,000. Dan juga abang brother tu ambil Aladdin dekat 30,000. Oh dah bawa Aladdin 30,000 tu dekat sana dah dekat gudang 2 sebab geng kat sini bukan sekadar barang 40,000 je. Cuba tengok dulu korang nak macam mana. Sebab gudang ni besar. Bukan totally barang semua belas dan puluh ribu. Banyak je bawah 5,000 untuk full set. Contoh dekat tu bawah kemah tu ada banyak yang bawah 3,000 untuk sofa, bawah 5,000 untuk sofa. Cuma seronoknya tu lah macam Bozijan bagi tahu. Korang tengok satu design, korang suka harga macam mana, kualiti macam mana, korang boleh pilih. Ni ada sofa comparison. Bukan sebab color. Barangnya korang boleh compare sebelah-sebelah. Sama juga dengan Cobra ni. Tengok dari 1,000 lebih sampai 20 lebih ribu. Kenanya yang mana satu ikut korang. Ni Aladdin 28,999 ringgit pun sold Singapore. Total barang dekat 200,000. Sold. Abang brother ni lah. Kayu yang digunakan macam tu. Nampak tak? Tadi kita tengok Aladdin sold 16,000 lebih. Ni sold dekat 30,000.